Hello Puan, ini Jabatan Akaunten Negara Putrajaya ke? Hello, selamat pagi Jabatan Akaunten Negara Putrajaya. Ada apa saya boleh bantu? Saya ada berurusan dengan salah satu jabatan. Mereka kata syarikat saya belum berdaftar dengan e-vendor. E-vendor tu apa ya Puan? Dan siapa penggunanya? Apakah itu e-vendor? E-vendor adalah salah satu inisiatif Jabatan Akaunten Negara untuk memudahkan pengurusan pendaftaran vendor yang berurusan dengan Kerajaan Malaysia. Pendaftaran sistem e-vendor boleh dilakukan secara online bagi vendor yang berdaftar dengan SSM, manakala secara offline bagi vendor yang tidak mendaftar dengan SSM. Oh, faham. Jadi macam mana je saya nak daftar? Bagi pendaftaran online, vendor boleh melayari laman web www.evendor.anm.gov.my. Bagi pendaftaran offline, boleh muat turun borang pendaftaran di laman web e-vendor dan isi dengan lengkap serta bawa bersama-sama lampiran dokumen iaitu salinan sijil pendaftaran, salinan buku akaun bank atau penyata bank dan salinan kad pengenalan. Sila bawa dokumen tersebut ke mana-mana lokasi Jabatan Akaunten Negara Malaysia yang berhampiran. Oh, syarikat saya tidak berdaftar dengan SSM. Jadi saya perlu hadir di Jabatan Akaunten Negara lah ya? Betul Puan, Puan boleh hadir di Jabatan Akaunten Negeri atau cawangan. Di Jabatan Akaunten Negara Putrajaya, kami berada di tingkat 2. Okey Puan, saya datang sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum Puan, saya nak daftar e-vendor. Waalaikumsalam. Oh, Puan ada bawa borang dah lengkap edisi. Saya dah lengkap tu. Okey, saya daftarkan. Puan duduk dulu. Okey, terima kasih. Sama. Okey Puan, dah selesai daftar. Ni maklumat syarikat Puan yang saya daftar e-vendor. Okey, terima kasih Puan. Sama. Kesimpulannya, dengan adanya sistem e-vendor, pendaftaran pembekal dan individu yang berurusan dengan Kerajaan Persekutuan dapat diakses di hujung jari anda.